Program Libat Urus Fawli Lestari, dan ini adalah satu program yang kita tumpukan kepada kempen hargai makanan dan elak pembaziran. Dan bersama-sama dengan kita juga adalah agenda Suria Communications, dan ada beberapa lah termasuk daripada Wakil Said Mat seperti. Dan tumpuan kita sebenarnya adalah supaya dalam kita sibuk bergembira ini, kita perlulah pastikan penjaga-penjaga kita pada masa yang sama para pengunjung ingat supaya janganlah membazir, kerana kita mahu kurangkan sisa pepejal yang dihantar ke tapak pengukusan. Banyak kalau di sudut sisa makanan saja, kalau keseluruhan sehari kita menghasilkan 40,000 tan sisa pepejal. 44.5% ataupun bersamaan dengan kurang lebih 18,000 tan adalah daripada sisa makanan. Jadi kita nak kurangkan pembaziran yang dalam bentuk begitu. Dan pada masa yang sama ia juga selari dengan SDG 12.3 yang juga mahu mengurangkan sisa pepejal daripada makanan ini sebanyak kurang lebih 40% juga. Diharapkan dengan kempen berterusan ini, gerakan oleh Askorbukom akan meningkatkan lagi kesedaran kalangan rakyat kita, insyaAllah.